Yang ni adik tunjukkan. Yang ni dah upgrade performance, yang tu yang original punya. Okey, dekat sini dia sama je. Cuma kita dah upgrade performance sikit. Kita dah racun-racun sikit motor ni, kasih dia punya upgrade tu memang lain pada lain. Okey, yang ni kita nak tunjuk dulu yang untuk performer dia macam mana. Kalau untuk performer dia ni, kita tengok ada atas sini. Kita tengok top speed dia boleh dapat berapa. Kita tengok top speed dia. Okey, sekarang tengah kosong kan. Sekarang pakai sport Kalau untuk sport, tengok dia boleh lagi berapa. Laju dia lagi. .138 top speed dia paling tinggi yang untuk performer ni. Okey, kita tengok yang original pula. Jom kita pergi kat sebelah. Ni yang standard punya. Okey, ni bateri dia. Kita tengok dia dah ready. Kita pakai sport juga. Ni sekarang pakai eco kan. Pakai sport. Okey, kita tengok top speed dia berapa Ni yang ori tak buat apa-apa. Nampak? Dia ada traction control dia. So dia boleh pergi 66, 67, 66, 67. Top speed untuk Zero. Tapi yang ni semua setting dia dekat phone sahaja. Kau boleh setting. Nak laju ke, nak reverse ke, nak matikan alarm ke, semua dekat sini saja. Kita tengok dari segi dia punya pick up dia macam mana. Memang laju babe. Okay, kita try sekali lagi Woi, ini memang laju. Memang bahaya mat kalau korang tak hati-hati. Ini untuk top speed dia. Kalau kita tengok yang original pula original punya. Okay. Nampak? Biasa je. Yang ni biasa je lah, tak pick up macam tadi. Okay. So, kalau korang nak beli motor elektrik, nak laju macam ni, nak dapat top speed macam ni, jangan risau. Dekat kedai kita boleh buat sampai jadi. Okay, sekarang ni motor dalam keadaan off. Okay, kalau motor EV ni biasa, kalau motor dah off, kita nak tolak pun dia akan ada bunyi, dengan tak boleh, dia akan jadi sangkut. Tapi untuk motor ni, yang dah upgrade performance ni, dia boleh je. Dia ada bunyi. Nampak? Tapi dia tak sangkut. Motor ni dia boleh off dengan dia boleh on dekat phone sahaja. Original punya. Okay, sekarang ni dah kedudukan off. So, kita ambil motor ni, nak ke depan. Nampak? Dia jadi sangkut. Nampak dia jadi sangkut. Okay, itu dia berbeza dia lagi. Yang ni semua korang boleh setting dekat app sahaja. Simple right? Untuk korang yang nak bawa jalan jauh dengan EV, tak ada masalah dah dengan Zero. Sebab apa? Korang boleh tambah satu lagi bateri dan boleh tolak ke dalam sebab dia ada sediakan satu space yang besar lagi untuk extra bateri. Okay, kalau katakan satu bateri boleh pergi 100, maknanya 200 km korang boleh pergi. Nampak? Dia dah ada sediakan compartment. Yang ni pun dah ada roller dah sekali. Okay, tak nak bagi rosak dia punya bateri untuk masuk ke bahagian dalam. Yang paling penting sekarang ni Zero kita ada banyak stok. Kalau korang berminat dengan macam tadi tu, korang PM terus ke Adli. Alright?